Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Muhtaram Fadlatul Syekh Muhammad Abdul Nabi, Imam Jami' Husin Serambandur, barisan pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, para asatizah, alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat, pada malam ini kita dapat bersama menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Nawawi, yang saya rasa last saya pergi datang kuliah sini bulan 2 yang lalu. Saya mohon maaf, sebelum Ramadan ada saja kekangan yang tak dapat dielakkan. Jadi insya-Allah kita telah masuk 2 bab yang terakhir pada kitab ini, dan pada pertemuan bulan Februari yang lalu kita telah masuk secara ringkasnya tentang tajuk bab ayat dan surah yang digalakkan membacanya pada waktu tertentu. Baik. Pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 178, 178, bab ayat dan surah yang digalakkan membacanya pada waktu tertentu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'na bihi wa mi'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang kitab ini Imam Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan kita boleh manfaat dengan ilmunya dunia akhirat, Allahumma amin. Sunat membaca dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat sesudah Al-Fatihah pada rakaat pertama surah Alif Lam Mim Tanzil selengkapnya, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Insan selengkapnya. Baik. Isu yang dibahaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah pada bab ini, pada bahagian ini ialah dikatakan sunat membaca dalam sembahyang subuh pada hari Jumaat, subuh Jumaat macam pagi tadi, subuh Jumaat tadi, sesudah suratul Fatihah. Selesai kita baca suratul Fatihah pada rakaat pertama, surah Alif Lam Mim Tanzil. Surah Alif Lam Tanzil ni ialah suratul Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Itu maksud Alif Lam Mim Tanzil. Ini berdasarkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram dalam bab sifatis salah. Hadisnya ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ah Alif Lam Mim Tanzil sajadah. Wa hal ata 'alal insan. Itu dalilnya. Hadis muttafaqun alaih. Imam Bukhari hadis yang ke-891, Imam Muslim hadis yang ke-880. Dalam yang lain, hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga pernah berkata, dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi subhi yaumal jum'ah Alif Lam Mim Tanzil fi rak'atil ula wa fi tsaniyah hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-880. Baik. Kita cukup itu dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya membaca surah As-Sajdah sempurna pada rakaat pertama, dan surah Al-Insan pada rakaat kedua secara sempurna. Baik.
Apakah pengajaran faedah hadis ni? Hadis ini disyariatkan bagi imam, orang yang mengimamkan solat pada subuh hari Jumaat, untuk dan juga orang yang baca semayang sendiri juga. Kalau dia semayang seorang-seorang pun disunatkan membaca surah Sajadah dan surah Insan pada subuh pada hari Jumaat. Bahkan dua surah ini boleh dijadikan bacaan rutin pada waktu tersebut. Setiap kali Jumaat baca. Dua surah itu juga bila kita baca hadis ni, kita faham mesti dibaca dengan sempurna, cukup lengkap. Rakaat pertama lengkap habis 3 muka surat tu, kan? 3 muka surat. Kalau Insan 1 muka surat lebih, hampir 2 muka surat, kan? Muka surat, hampir 2 muka surat. Jadi baca sempurna, kan? Dia bukannya, contohnya rakaat pertama kan sampai innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharu sujada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia pun sujud sajadah, kemudian dia bangun, dia baca satu ayat contohnya, ataupun baca sampai bawah, kan? Kemudian disambung lagi selepas tu, kan? Wala nuziqannahum, surat sebelah, kan? Rakaat kedua. Itu tak. Dia sunnahnya rakaat pertama selesai satu surah sajadah secara sempurna, rakaat yang kedua secara sempurna surah Al-Insan sampai habis. Baik, sebahagian ulama dia bahaskan, dia kata kenapa surah ni dibaca secara rutin berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Dia kata dua surah ini dianjurkan kerana di dalamnya terdapat perbahasan tentang awal dan tujuan penciptaan, kan? Peristiwa penciptaan pada hari Jumaat, disempurnakan penciptaan langit dan bumi, penciptaan Nabi Adam alaihi salam, dikeluarkan Nabi Adam alaihi salam. Kerana surah ini dia ada perbahasan tentang dua-dua surah ni, perbahasan tentang kisah tentang apa yang berlaku pada hari Jumaat. Apakah yang berlaku pada hari Jumaat? Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadisnya bab cerita tentang hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tan'at ala Hisham yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya hari yang padanya terbit matahari adalah hari Jumaat. Dan pada hari itulah saat diciptakannya Adam, dimasukkannya ke syurga, dikeluarkannya dari syurga. Pada bulan Februari lalu kita dah bahaskan tentang kelebihan hari Jumaat, kelebihan hari Jumaat yang kita baca pada mukadimah bab ini. Kalau tuan-tuan boleh ingat baliklah, cerita tentang, kita telah bahaskan tentang kelebihan hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat itu dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Jadi yang menjadi anjuran kepada kita faham bahawa para imam masjid ni dianjurkan untuk menghafal surah Sajadah dan Insan itu dengan baik dan sempurna, kan? Supaya kita dapat bila hari Jumaat jadi imam, kita dapat baca dan bawa surah tu Sajadah dan Insan dengan baik, rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau tak hafal pun, setengah masjid ataupun surau dia tak tu macam ada banner, kan, macam ada banting, kan, Sajadah Insan, kan. Boleh juga, tak ada masalah, letak depan, kan. Jadi imam sini semua hafal, tak ada hal. Kalau contoh kan biasa kadang yalah, kan, seminggu sekali, kan, seminggu sekali, ataupun surau tu ada tiba-tiba kita datang, imam tak datang pula, aduh mak jam, orang pula tahu kita ni pandai mengaji sikit-sikit, kan, tolak gitu. Macam mana ni, goyang juga, kan. Kok lupa kan nak minta syafaat orang belakang ni, macam mana ni. Semua belum tentu semua hafal, betul tak? Jadi ada setengah masjid dia letak, malam hari Khamis, malam Jumaat tu dah letak siap-siap. Esok kalau siapa yang datang jadi imam subuh, dia ready lah, kan, mudah lah. Sebab kita dah bahaskan dahulu bab solat sambil tengok mushaf, dah selesai, kan, tak ada isu pun, kan, tengok mushaf, kan. Baik, apatah lagi kalau adanya paparan ayat Quran, ada surah, contohnya surah Sajadah dan Insan, Jadi dianjurkan bagi imam sebaiknya hafal, kan. Tapi kalau tak hafal, kalau ada tu macam itulah. Tapi kalau tak hafal,
Jangan cuba-cuba. Sebab nanti kan lupa kan. Qul yatawaffakum. Dah semua senyap. Sampai ke sudah tak habis semayang ni kan. Jadi yang terbaik faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada kita untuk apa? Yang untuk solat kan. Faqra'u ma tayassara min kan. Baca apa yang mudah kat lidah kita, yang kita ingat kan. Tapi orang kata itu yang dalam situasi macam tu, itulah yang terbaik. Tapi kalau kata yang terbaiknya, kita bacalah surah Sajadah dan Insan. Baik. Janganlah melakukan apa yang dilakukan ramai imam masjid yang hanya membaca beberapa ayat dari masing-masing surah dengan memanjangkan bacaan, tetapi membaca keduanya dengan sempurna dan membacanya secara perlahan-lahan dengan tartil. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita buat seperti kita sebut tadi, baca sebahagian je ataupun cedok sikit kan, ambil sikit sajadah tu sampai ayat tu, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana, sampai ayat sajadah sujud batu rakaat kedua, ambil sikit, rakaat kedua ambil insan sikit kan. Tak habis pun ambil sikit-sikit, cedok sikit, tak boleh, jangan kan. Itu Imam Nawawi rahimahullah kata jangan dengan cara panjang pula baca panjang ataupun tak habis surah kan. Yang terbaiknya baca dengan perlahan-lahan secara sempurna. Tapi kalau maksud saya perlahan-lahan ini yang seperti yang disebut perlahan dengan tartil. Tartil ni kalau kita baca hadar ke, kita baca tartil ke, tadwir ke, hadar ke, selagi mana dia menyempurnakan hukum-hukum tajwid, maka itulah disebut sebagai tartil. Bacaan yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau dibaca hadar, laju. Kan? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Contoh kan, dibaca laju kan. Tapi masih lagi menjaga hukum-hukum tajwid, maka itulah termasuk dalam elemen tartil. Kalaupun dibaca perlahan, walau tara idzil mujrimu, tapi langgar tajwid, baca tahqiq sebagai contoh, baca perlahan tapi hukum tajwid terlanggar, itu bukan tartil. Tartil ni ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu memperelokkan sebutan huruf dan mengetahui tempat waqaf kan. Baca dengan waqaf yang betul kan. Jadinya apa yang kita faham, kalau situasinya ialah subuh lewat. Subuh lewat dan kita pula baca perlahan kan. Maka kita boleh baca laju. Asalkan baca dengan laju, baca dengan hadar tetapi dengan tartil. Maksudnya baca dengan tajwid, baca dengan menjaga hak huruf, hukum gunnahnya, panjang pendeknya tetap jaga. Tapi dia bukanlah kalau kata dah lewat sangat kan. Orang kita pun tengok jemaah belakang tu, ada kalanya tak ada masalah untuk kita tidak membaca secara surah Sajadah dan Insan semua kan. Okey, tak ada masalah, tetap sah solat. Cuma sunnahnya macam itulah. Subuh, Jumaat, Sajadah, Insan. Sajadah dan Insan Baik. itu cerita tentang ayat ataupun surah yang dibaca pada solat subuh hari Jumaat. Baik, seterusnya. Sunat membaca dalam sembahyang Jumaat pada rakaat pertama surah Al-Jumu'ah selengkapnya, dan pada rakaat kedua surah Al-Munafiqun selengkapnya. Jika dia mengkehendaki, boleh membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ghashiyah pada rakaat kedua. Jadi ini pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni iaitu ketika solat Jumaat. Ketika solat Jumaat. Hadis ni apa dia? Baik. Daripada riwayat Imam Ahmad, hadis yang ke-3230. Hadis sanadnya sahih. Kitab Musnad Bani Hashim, bab awal Muslim Abdullah bin Abbas. Haddatsana Bahzun, haddatsana Hammam an Qatadah an Azrah an Sa'id bin Jubair
Wa Abdus Samad qala haddatsana Hammam haddatsana Qatadah an sahib lahu an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah bil jumu'ati wal munafiqin. Ini maksudnya hadis ni ialah kata daripada Ibn Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada solat Jumaah dengan suratul Jumaah dan surah Al-Munafiqun. Suratul Jumaah dan Al-Munafiqun. Panjang tak Al-Jumaah? Suratul Jumaah satu rakaat. Rakaat pertama Al-Jumaah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Al-Jumaah satu muka setengah lah, satu muka setengahan. Panjang tak? Panjang. Bagi orang kita panjang. Kan? Bagi orang kita panjang lah. Kan? Kalau tak, kita juga boleh membaca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, dan suratul Ghashiyah, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Dua surah yang berturut. Kan? A'la, selepas tu suratul Ghashiyah. Kan? Jadinya, apa kita faham? Kalau kita jadi imam sembahyang solat Jumaat, digalakkan baca surah-surah macam ni. Kalau kita baca selama mana kita membaca salah satu daripada dua pasangan surah ini, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Al-A'la dengan Al-Ghashiyah, maka kita telah memenuhi apa yang disebut dalam sunnah Nabi SAW. Ada contoh mungkin minggu ni dia baca jadi imam, dia khatib dan dia imam, dia baca Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Minggu depan dia baca Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Tak ada masalah. Tetap kedua-duanya merupakan sunnah Nabi SAW. Dan keduanya adalah riwayat yang sahih daripada Rasulullah SAW. Maksudnya kedua-dua surah ini, maksudnya 4 surah ni, pasangan dia tu, Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun, Al-A'la dengan Al-Ghashiyah ini, kedua-dua riwayat ini adalah sahih daripada amalan Nabi SAW. Jadi itu yang terbaiknya. Jadi hendaklah dia tidak membatasi dengan membaca pada sebahagian surah, dan hendaklah melakukan apa yang kami kemukakan. Maksudnya dia perlu bila kita baca riwayat ni, kita faham bahawa kita cuba elakkan daripada baca surah yang lain. Macam tu kan. Dan melaksanakan seperti apa yang dikemukakan berdasarkan apa yang Nabi yang dianjurkan, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi kan. Tapi kalau baca surah lain boleh tak? Sah, tetap sah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Dia baca tiba-tiba dia baca wal asr. Rakaat pertama wal asr. Rakaat kedua al-ikhlas. Sah tak? Sah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Pahala apa? Membaca surah selepas baca Fatihah. Dan kita dah ada bab, dah bicarakan dulu tentang bab sunat membaca surah selepas membaca suratul Fatihah kan. Ada babnya dan dah kita bahaskan dahulu kan. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kalau digabungkan ke semua keadaan dan keadaan situasi yang kita mampu membaca surah-surah yang disebutkan tadi, maka berganda kebaikannya sebab kita menghimpunkan banyak kebaikan dalam satu perkara Baik. Seterusnya, sunat dalam sembahyang hari raya membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Iqtarabatis Sa'ah, surah Al-Qamar, suratul Qamar selengkapnya pada rakaat kedua. Ini solat hari raya, Aidain, 2 hari raya. Hadisnya saya tak ingat pula, tak sempat cari. Rakaat pertama suratul Qaf, yang kedua suratul Qamar, kedua. Jika mahu, dia boleh membaca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah, sama macam tadi, macam pada hari Jumaat, pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Dan kedua-dua riwayat ini sahih dari Rasulullah SAW, dan janganlah dia membatasi pada sebahagiannya. Maksudnya dia juga ialah sama pada kita. Hari raya ni setahun sekali je. Raya Aidilfitri sekali, raya Aidil Adha sekali. Betul tak? Jadi takkan kita nak pilih surah yang lain. Kita masa tu je kan yang ada peluang nak buat. Betul tak? Kau tak tunggu tahun depan lah. Contoh dia pula tentu dia tugas kan. Macam biasa kalau imam yang masjid ni tahun ni dan tugas, tahun depan dia nak balik kampung. Contoh kan. Tahun depan kau pula tugas. Contoh Ida bagi-bagi kan.
Kalau dia tak baca surah yang disebutkan tadi, suratul Qaf dan suratul Al-Qamar, ada, ataupun dia boleh baca A'la ataupun Ghasyiyah, maka sembahyang tu sekali je. Kan? Selalu orang risau raya ni sembahyang apa? Tak habis, tak cukup. Lupa. Kan? Dalam duk ingat-ingat pun jangan lupa kita nanti tambah 7 kali, yang kedua 5 kali. Alah, yang bercakap pun lupa. Ada masalah tu, biasalah kan. Kadang-kadang setahun sekali yang sembahyang kan. Kadang boleh lupa kan. Jadi yang kita sebutkan tadi ialah maka imam yang mengetuai solat itu, maka prepare lah. Jadi kalau nak senang berdasarkan hadis yang kita baca ni, suratul A'la dan Al-Ghasyiyah ini surah yang lagi banyak keberkalian untuk kita baca. Kan? Contoh pada hari raya, pada hari Jumaat, maka bagi imam sebaiknya hafallah dua-dua surah ni. Bahkan suratul A'la juga kalau bulan Ramadan tu biasa kita baca dalam solat witir. Tak? Maka baca, hafazlah dengan baik bacaan surah-surah ini supaya kita dapat memenuhi apa yang disebut sebagai sunnah Nabi SAW dalam bab-bab yang kita katakan sebentar tadi. Jadi itulah juga yang saya pesan. Masa dalam satu program yang satu dulu saya pernah bersama dengan satu program di bawah Majlis Agama Islam dulu, panggil Smart Hufaz. Smart Hufaz ni satu program yang mana di sekolah-sekolah harian yang ada asrama harian yang melaksanakan KKQ, kelas kemahiran Quran, yang ada asrama di sekolah tapi tak semua student duduk asrama tu. Jadi pelajar-pelajar ni dia ada satu program dengan kerjasama Majlis Agama ketika itu, hafal surah-surah pilihan. Hafal apa? Surah Sajadah, Insan, bagi masa tu Dukhan, Al-Mulk, Kahfi, Yasin, surah yang biasa kita baca kan, surah-surah pilihan lah panggil. Jadinya saya ingat lagi masa tu saya berprogram dengan pelajar di sekolah Tunku Ampuan Durah. Sekolah ni bukan sekolah tahfiz kan, sekolah yang dekat Sikamat tu kan. Jadi seminggu 2 kali akan datang lepas isyak, dengar bacaan pelajar yang join program ni. Tak ramai lah, hanya selected pelajar je. Jadi pelajar-pelajar ni dia kata, Ustaz, saya tak pernah terfikir pun hafal surah Sajadah Insan. Sejak hafal Sajadah Insan, saya memang jadi imam kat surau. Semangat nampak semangat dia orang kan. Sebab apa? Confident. Sebab dia dah hafal. Dia hafal lancar kan. Cakap, dulu saya tak pernah terfikir pun nak menghafal surah ni. Nampak betapa bagusnya apa? Bila kita dan menghafal ni, dia bukan milik belajar tahfiz, dia milik semua orang. Dia bukan tengok berapa umur, kan, bukan pelajar sekolah je, tak. Dia bukan, umur itu hanyalah nombor, kan, nombor. Siapa pun, berapa pun umur kita, kalau kita nak hafal, dia adalah tentang kesungguhan kita dan rezeki daripada Allah Ta'ala kepada kita. Jadi dalam macam contoh kan, apa yang kita faham tentang yang kita baca ni kan, surah-surah yang maksud saya tadi, Al-A'la, Al-Ghasyiyah dan sebagainya, yang dibaca pada hari Jumaat, yang dibaca pada solat Sajadah Insan, yang dibaca pada subuh hari Jumaat. Bukankah bila kita contohnya, kita walaupun kita bukan imam masjid kan, kita tak jadi imam pun kat masjid, tapi bila kita duduk di belakang, semayang di belakang imam yang baca surah Sajadah dan Insan, kita dengar dan surah tu kita hafal, bukankah datangnya juga kekhusyukan ketika sembahyang? Tak? Kita terbayang ayat-ayat yang dibacakan tu, kan? Mengalir dalam fikiran kita, dalam sanubari hati kita kan. Macam mana? Sebab apa? Bila kita dengar bacaan yang ayat yang kita hafal, kita boleh bermain ayat itu dalam fikiran kita, kan? Kalau tak, kita duduk cenyah, kadang lolap, kan, terbayang, lepas ni canai kari kambing mana pula ni kan, lepas ni kan, dia macam-macam kan. Sebab tu bila kita semayang kan, saya cakap, saya cakap Ustaz, betul jugalah kalau murajaah dalam semayang sunat ni, murajaah dalam semayang, fokus dalam semayang, sebab saya fikir ayat tu kan. Saya dan student saya yang hafal Quran, saya kata antara perkara yang digalakkan untuk belajar tahfiz ni, murajaah dalam semayang. Murajaah dalam semayang. Semayang sunat kita kan. Bila kita murajaah, kita bayang ayat kan. Kita tak terfikir benda lain, kita fikir ayat tu. Kan?
dia datangnya kekhusyukan. Itu antara fadilat kan, kelebihan bila kita hafal. Bila hafal, walaupun kita bukan imam, kita tak jadi imam pun, kita hafal, dia datangnya kebaikan kepada kita kan. Dia hafallah surah-surah ni. Begitu juga surah-surah yang menjadi amalan harian kita. Contoh orang baca surah Al-Mulk kan, dia baca setiap malam sebelum dia tidur, contoh dia baca Al-Mulk. Hafal, dalam hari-hari baca kan, cuba hafal sikit kan. Al-Mulk 2 muka kan, baca muka lebih sikit kan. Dah lama dia hafal, dia akan mudah. Jadi dia boleh sambil duduk atas katil tu, dia boleh baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir kan, dan sebagainya. Surah apa lagi? Kahfi. Seorang selalu dia melazimi suratul Kahfi. Nanti kita akan bicarakan tentang bab Kahfi. Dia boleh hafal, baca, dia lazim baca, maka hafal. Mudah-mudahan dia dapat kebaikan daripadanya. Baik, seterusnya. Dibaca dalam 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Sunat fajar ni solat sunat sebelum subuh yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh adalah yang kita tunaikan sebelum solat fardu subuh tu, 2 rakaat sunat tu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Surah qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Contoh kita memang sembahyang sunat sebelum subuh. Kita pergi masjid, sebelum kita salat subuh tu, kita sembahyang sunat 2 rakaat tu. Sunnahnya ialah baca surah Al-Kafirun rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Hadis ni ada direkodkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud kan. Cuma saya tak sempat nak cari matannya kan, Ada direkodkan dalam riwayat Imam Muslim dan Sunan Abi Daud. Baik. Senang lah hafal kan. Semua orang hafal qul ya ayyuhal kafirun. Surah tu biasa baca kan. Kalau sembahyang hajat pun dulu masa sekolah-sekolah pun qul ya kafirun, qul huwallahu ahad kan. Jika mahu, dia boleh membaca pada rakaat pertama. Okey, kalau dia tak nak baca qul ya ayyuhal kafirun ataupun surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, dia boleh baca ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Suratul Baqarah ayat 136. 136. Surah Baqarah ayat 136. Apa maksud ayat ni? Katakanlah, wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan kepada apa Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Musa, iaitu Taurat, Isa, Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka, dan kami tidak membeza-bezakan antara seorang daripada mereka, dan kami semua adalah Islam berserah diri tunduk taat kepada Allah semata-mata. Ni ayat ni, Suratul Baqarah ayat yang ke 136. Kalau boleh baca satu ayat je. Dia dalam hadis tu disebut satu ayat saja, ayat 136 ni sampai akhir ayat tu, bukan akhir muka surat kan. Dia duduk ni ayat ni dekat muka surat yang terakhir dalam muka surat yang terakhir dan juzuk yang pertama tu kan, duduk kat situ. Tapi bukan baca satu muka surat tu, tak, baca satu ayat tu saja. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim Ismail Ishaq wa Yaqub asbar wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan pada rakaat kedua dia membaca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Surah Ali Imran ayat 64. Ni. Jadi kalau orang tu dia hafal ayat surah Al-Baqarah 136 dan Ali Imran ayat 64, maka kalau dia sembahyang sunat sebelum subuh,
kalau dia tak nak baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas pada rakaat pertama dan kedua, bacalah ni. Bacalah ayat ni. Kan? Kalau nak baca lain, boleh, tak ada masalah. Cuma kita kata inilah yang disebut dalam sunnah Nabi SAW. Ayat yang kedua, yang rakaat kedua tadi, qul ya ahlal kitab ta'alu, itu apa maksud dia? Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama antara kami dengan kamu, iaitu kami semua tidak menyembah melainkan Allah dan tidak sekutukan sesuatu apapun dengannya, dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain Allah. Kemudian jika mereka berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, bersaksilah kamu bahawa kami adalah orang-orang Islam dan tunduk menyerah diri kepada Allah. Nampak tak? Apa persamaan ayat ni? Kedua-dua ayat ini, ujung dia tanda kita mengaku kita berserah diri pada Allah Ta'ala. Surah Al-Baqarah tadi, kan? La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kan? Kami tidak membeza-bezakan antara seorang daripada mereka dan kami semua adalah Islam, serah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata. Itu Baqarah ayat 136. Al-Imran ayat 64 sama juga. Kan? Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah kepada mereka, bersaksilah kamu bahawa kami adalah orang-orang Islam dan tunduk menyerah diri kepada Allah. Kan? Jadi maksudnya kita bangun-bangun pagi, kita solat yang kita bangun, yang kita lakukan sebelum solat fardu subuh 2 rakaat itu, kita memberikan penyaksian, kita beritahu kan, kita ini orang Islam, menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baik. Itu dua ayat, satu ayat je. 136 Baqarah, Ali Imran ayat 64. Kalau apal, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Simple. Senang. Keduanya adalah sahih dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang sunat maghrib rakaat pertama, membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nampak? Sama juga. Rakaat maghrib, sunat, sembahyang sunat maghrib, qabliyah dengan ba'diyah. Kan? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kan? Senang, kan? Simple. Dan keduanya juga dibaca dalam 2 rakaat tawaf dan 2 rakaat istikharah. Kan? Dalam 2 rakaat tawaf ni dia ada hadis Nabi SAW. Hadis ni dia kata, daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, dia kata lasna nanwi ilal hajj, kata kami tak berniat melainkan hanya untuk melakukan haji. Lasna na'riful umrah, dan kami belum tahu tentang umrah, kan? Mengenal umrah. Hatta iza atainal bait ma'ah, kan? Setelah sampai di Baitullah bersamanya, kan? Lalu apa yang mereka lihat? Istalama rukna faramala salasan wa masya arba'an. Baginda Nabi SAW mencium salah satu sudutnya, yakni Hajarul Aswad, kemudian baginda tawaf dengan berlari anak sebanyak 3 kali dan berjalan biasa sebanyak 4 kali. Summa nafaza ila maqami Ibrahim alaihi salam. Kemudian baginda Nabi SAW terus menuju ke maqam Ibrahim alaihi salam, lalu membaca ayat wattakhizu min maqami Ibrahim musalla faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait. Dan lalu dijadikan maqam itu berada di antaranya dengan Baitullah. Fakana abi yaqulu, dia kata apa? Sementara itu bapaku berkata, wala a'lamuhu zakarahu illa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mengetahui apa yang disebutkannya itu melainkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqra' fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun, bahawasanya baginda membacalah 2 rakaat solatnya surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Hadis ni riwayatkan Imam Muslim, hadis yang ke 1218. Ini hadis ni dijadikan dalil oleh sesuai mazhab Syafi'i tentang sunat tawaf. Selepas selesai tawaf 7 kali, kita solat sunat, kan? Tawaf, kan? Ni. Dan apa yang kita baca solat sunat tawaf?
rakaat pertama ialah qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua ialah qul huwallahu ahad berdasarkan hadis yang dibacakan tadi ya. Baik, dan juga dua rakaat istikharah. Dua rakaat istikharah baca qul ya kafirun, qul huwallahu ahad. Dan dalam bacaan sembahyang sembahyang witir 3 rakaat. Rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, serta rakaat ketiga qul huwallahu ahad dan al-mu'awwazatain. Okey. Maksudnya apa? Kita baca sembahyang witir. Sama ada sembahyang witir dalam bulan Ramadan ataupun kita baca witir, sembahyang witir apa? Selain bulan Ramadan. Dan witir ni boleh juga sembahyang selain bulan Ramadan kan. Witir 3. Rakaat pertama ialah baca al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga dia baca 3 surah, iaitu al-ikhlas ataupun kita panggil 3 qul kan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Ini yang disunnahkan. Baik. Ada sebahagian orang wallahu a'lam, saya tak pasti tentangnya, mereka sebagai contoh masuk malam yang contohnya malam ke-16 ataupun 10 akhir Ramadan, bila witir al-a'la, rakaat kedua dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, suratul qadr. Allah Ta'ala alam, saya tak pasti tentang dalilnya. Cuma kalau baca okeylah, tapi kalau tak ada masalah, boleh je baca. Cuma sunnahnya ialah witir berdasarkan hadis ataupun anjuran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita baca contoh bulan Ramadan tu kan, sembahyang kan lepas tarawih kita baca sembahyang, kita solat witir kan, bacalah 3 surah-surah ni. Rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga panggil tu al-ikhlas, al-alaq, an-nas kan, 3 ni. Tapi kalau ada orang tu nak baca surah lain, kita katakan dia membaca surah dan dapat pahala baca surah. Tapi sunnahnya ialah witir dia adalah bacaan ini, surah-surah ini solat sunat witir, tak silap saya dalam satu hadis yang lain, lebih kurang maksudnya innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Solat witir ini adalah salah satu solat yang digalakkan bagi orang yang hafaz Quran. Saya ada hadis lebih kurang macam tu maksudnya. Kata innallaha witrun yuhibbul witra kan, fa'autiru ya ahlal Quran, maka witirlah wahai ahli Quran. Mana orang yang hafaz Quran kena jaga sembahyang sunat witir kan, sembahyang sunat witir ni kan. Kalau sembahyang witir ni kalau dah sembahyang, contoh kita sembahyang tarawih, kita sembahyang witir sekali dengan imam, tak perlu dia ulang dalam satu sekali ni. Bangun malam dia qiyam, dia witir lagi, tak perlu witir, tak ada witir dalam satu malam tak ada 2 witir dalam satu malam Jadi kalau orang yang hafaz Quran, jagalah sembahyang witir ni sebab witir ni sunat yang sangat digalakkan. Maka kita katakan kan, kalau kita pun tak hafal Quran pun, kalau ada orang tak hafal Quran pun, tapi dia jagalah sembahyang witir kan, dia adalah satu solat sunat yang sangat digalakkan. Jadi surah-surah yang kita baca, yang nak dibaca ketika sembahyang witir ini, inilah dia al-a'la, al-kafirun, dengan juga 3 qul pada rakaat yang ketiga. Baik, seterusnya last sunat membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan yang lain. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam buku Al-Um, disunatkan juga membacanya pada malam Jumaat. Man qara'a suratul Kahfi yaumal Jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang baca suratul Kahfi pada hari Jumaat akan disinari, dia akan disinari dengan cahaya kan, antara 2 Jumaat kan. Dan hadis yang lain banyak tentang kelebihan suratul Kahfi ni Jadi baca suratul Kahfi ni pada hari Jumaat ataupun Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um,
membacanya pada malam Jumaat. Kan? Ada orang dia baca Yasin, tak ada masalah, boleh. Kan? Tapi dia nak baca Yasin, kemudian dia nak baca Kahfi pun boleh. Nak baca sendiri Kahfi ke, dia nak baca pagi Jumaat tu nak Kahfi ke pun tak ada masalah. Kan? Boleh semuanya. Kan? Dalil Dalil di sini ialah riwayat Abu Muhammad Ad-Darimi dengan isnadnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sesiapa membaca suratul Kahfi pada malam Jumaat, dia diterangi cahaya antara rumah dia dan Al-Baitul Atiq, iaitu Kaabah. Kan? Diterangi cahaya. Kan? Diterangi maksudnya ialah kita katakan kan, rumahnya dibacakan dengan Quran, dengan suratul Kahfi, dengan cahaya cahaya kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada orang yang baca Quran. Dan bahkan dia baca Quran, dia dapat pahala. Baca dalam rumah, pahala bersinar dengan amalan kebaikan rumahnya. Kan? Kemudian dibaca pula surah yang digalakkan pada waktu yang tertentu dan pada hari yang tertentu. Baik. Ad-Darimi menyebut suatu hadis yang menganjurkan membaca surah Hud pada hari Jumaat. Dan surah Hud, kan? Juzuk yang ke-12 kan? Boleh kan? Pada hari Jumaat. Diriwayatkan daripada Makhul, seorang tabi'in yang mulia, bahawa sunat baca surah Ali Imran pada hari Jumaat. Ini semua berdasarkan riwayat-riwayat yang berhadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan kitab At-Tibyan ini. Pada hari Jumaat, kalau kita boleh baca Kahfi, baca. Dan itu adalah sunnah. Kan? Ada orang dah baca Kahfi, nak baca Hud pula. Nak baca surah lain dah baca Kahfi, baca surah lain. Bacalah seperti yang disebut dalam kitab ni. Surah Hud boleh baca, surah Ali Imran boleh baca, kan? Berdasarkan riwayat-riwayat yang disebut seperti Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah taala. Sudah minat kan? Ya. Apa yang kita dapat kesimpulan daripada pembacaan kita pada malam ini ialah satu, yang pertama, hari Jumaat subuh sajadah insan sempurna. So kalau kita ni janganlah komplain, apa imam baca ni panjang surah tu. Kita tahu kan, ni sunnah kan. Kita patut rancang kalau kita nak, contohlah kita nak pergi kerja kan. Kita nak pergi kerja, kita rancang perjalanan kita tu, yang mana kita boleh at least kita dengar surah ini. Ada orang mungkin dia tak ada kesempatan menghafal surah ini, dapat baca. Jadi kita dapat dengar surah-surah ni masa bila? Masa dalam semayang. Kan? Masa dalam semayang. Sebab itu kawan saya sebagai penutupnya lah. Kawan saya dia jadi imam tarawih Masjid Negara. Saya kadang-kadang bila habis Masjid Negara bawa 30 juzuk. Bila saya dah habis semayang tarawih tu, kadang nak balik dan way tu tengoklah live. Saya tu terperasan seorang brother umur panjang. Saya cakap dengan kawan saya tu, Ustaz Ahmad Mujahid tu. Kata, brother tu istiqamah dah, kau 20 rakaat dah. Tu dia memang istiqamah setiap tahun. Istiqamah. Dia kata brother tu dia kata ada orang jemaah tu, dia kata saya ni nak dengar nak baca khatam dalam Ramadan memang taklah, payahlah. Tapi saya nak dengar sekurang-kurangnya 30 juzuk. Saya dengar dalam bulan Ramadan khatam dengan cara mendengar. Nampak? Jadi dia istiqamah. Semayang tarawih dekat Masjid Negara tu 30 juzuk. Istiqamah dia. Jadi dia pernah dalam hidup dia. Jadi kita faham apa? Kita kalau dalam hidup kita pernah khatam Quran, alhamdulillah. Dan sebaiknya kita selalu khatam Quran. Kalau kita tak pernah khatam Quran pun, at least kita pernah dengar Quran yang sempurna 30 juzuk. Telinga kita ni pernah dengar Quran sempurna 30 juzuk. Walaupun kalau kita tak mampu nak baca 30 juzuk Quran, kita biarlah telinga kita ni pernah dengar sebab kita menghadap Allah Ta'ala, dengar Quran 30 juzuk. Bayangkan kita tak biasa baca surah Sajadah Insan. Kan? Jadi kita letaklah minda kita. Aku nak pergi sembahyang subuh hari Jumaat nak dengar Sajadah Insan. Macam tu lah ada kan. Dan kita bukan sujud, kita pergi sembahyang tu untuk sujud, tak. Nak sujud sajadah tu tak, kita nak dengar kalam Allah yang boleh. Dan ayat itu membawa makna dan tujuan dan membawa hukum boleh kita sujud sajadah padanya. Itu saja. Mudah-mudahan sebanyak perbahasan kita pada malam ini menjadikan kita lebih baik dalam beribadah, dan kita tahu mana yang lebih utama aulawiyatnya. Kadang-kadang kita dah buat satu ibadah tapi kita tinggalkan perkara yang kita dah
supaya kita dapat lebih baik kebaikannya. Contoh kita semayang sunat, contohnya kata kita 2 rakaat sebelum subuh, bacalah surah-surah yang dianjurkan, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, ataupun ayat 136 Baqarah ataupun ayat 64 Ali Imran. Itu saja, qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawalla bil husna waj'al lana khairan fil akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.